Di sebalik wajah ceria dan senyuman yang tidak pernah lekang, tersembunyi penderitaan besar yang ditanggung seorang kanak-kanak berusia 5 tahun apabila kedua-dua buah pinggangnya rosak akibat penyakit kanser yang dihidapinya sejak kecil. Kanak-kanak itu, Muhammad Ammar Ifat Muhammad Nizam, disahkan menghidap kanser buah pinggang jenis bilateral Wilms tumor sejak berusia setahun lebih selain mengalami kegagalan kedua-dua buah pinggang tahap 5 akibat faktor genetik. Ibunya, Fatin Nur Atikah Zaidan, 31 tahun, berkata dia mula menyedari keadaan itu apabila menemui ketulan keras di bahagian pinggang anak keduanya daripada 3 beradik itu ketika Muhammad Ammar Ifat masih kecil. Nampaklah dia pergi ni mula kedengan dua-dua. Lepas tu jadi ketulan keras macam tu. Dia jadi ketulan keras lah. Jadi tanya tu bila? Bulan 3 tahun 2022. Lepas tu Pak Ngah lah, bapak saudara dia tanya. Dia kata dia dukung. Waktu tu umur dia 11 bulan. Dukung dia kata, hampa tak perasan ke adik punya ni kan, pinggang adik kan? Dia kata, mula-mula masa lah macam, kenapa nak tiba-tiba kan? Saya ada bawa pergi hospital Jitra dekat bahagian emergency lah. Tunjuklah dekat dia. Dia kata tak ada apa, tulang rangka dia kata. Lepas tu tak apalah, saya buatlah ubat-ubat kampung tu. Dalam masa 2 minggu dia naik besar. Dia jadi besar kan. 2 minggu? Okay. Lepas tu dia jadi besar. Kita kata kat Era, jom kita bawa pergi bahia lah, tanya ni keselamatan bahia. Kita check detail balik kan. Ultrasound apa semua. Lepas tu apa dah check tu, doktor kata HB dia drop tinggal 7. HB dia drop tinggal 7.4 macam tu lah. Doktor kata memang kena admit ward untuk kita punya transfuse darah lah. So cek-cek, doktor kata kita akan buat ultrasound pagi esok dia tu untuk lebih detail lagi. Mula-mula dia orang suspek hati. So masuk ward, pergi buat ultrasound dengan ni. Dia kata ada pakar tu dia macam wow, bilateral dia jawab macam tu. Macam kita, kenapa macam ada something kan. Dia tu tak apa naik atas dulu. Sekejap lagi kita jumpa untuk CT scan gitu. Ini dah sana. Pukul 2 CT scan balik. Dia kata diameter dia tu macam dah besar. Katanya tu. Dia kata ibu bawa sabar, dia kata sebab benda tu memang dah besar dari tubuh. Lalu ni alhamdulillah lah nampak okey tu. Lepas umur dengan radio tu okey lah. Okey lah. Lepas tu dia follow up dengan nefro dekat bahia lah. Lepas tu doktor kata macam kita akan tengok lah kalau dari sini naik 400 atau 500 kita akan start dialisis.